Untuk kebenaran tertegak, memang perlu sentiasa ada yang menjadi pemberani. Macam Hang mana? siapa? Siapa Hang ni sebenarnya siapa hang boleh panggil sebutan putih mau turun? Kasturi satu macam yang ada satu scene aku nak sebut kat. Kasturi terbang weh. Gila. Kasturi terbang, aku macam tengok kan. Aku tunjuk Tiba-tiba kena panah. Wow. Kata weh gila. Kalau aku pegang buku, aku tengok dia punya ketebalan. Dan of course lah komik ni, Hang tengok harga. betul? Ketebalan, tengok harga. Dan aku akan tengok, kalau contoh dia kata ni komik, aku nak tengok dia punya detailing dekat dalam komik tu macam mana. Faham. Dan abang terang Miles Ismail did a very good job untuk lukis, sebab detailing dia sangat-sangat mantap. Ada satu benda yang aku suka pasal buku ni, lagi satu. Bukan takat hang lah. Bahagian akhir. Serius, Mat. Ni aku rasa ni cendera hati yang paling best aku rasa. Ini Design. adalah poster lah kita kata. Poster tu kat belakang. penuh. Poster penuh. Semua villain. Mayang lah apa bagai apa semua. Lawan jin segala, kepala segala jin apa semua. Lawan sihir apa semua. Jadi guna kalimat-kalimat Al-Quran. guna kalimat-kalimat Al-Quran apa semua. Kadang-kadang dalam dunia kita sekarang, bila kita nak ketengahkan karakter macam tu, ataupun kita cuba nak jadi karakter macam tu, hang akan rasa macam orang pandang serong kat hang tau. Okey, faham. Nirnama dia sentiasa tawarkan musuh untuk berundur dulu walaupun tahu dia boleh bantai. Nak jadi baik tu, orang suka. Contoh kita nak jadi baik, kita nak menyumbang ke dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi bila kita nak ajak orang untuk berubah ke arah kebaikan, itu kita boleh jadi ancaman pada orang lain. Para mandung bertugas menyebarkan candu tersebut kepada masyarakat di bawah jagaan mereka. Ni nama tanya candu. Macam tu lebih kurang. Betul. Itu orang tu kata, orang ramai menggelarnya serbuk sakti. Mari aku tunjukkan keadaan kampungku, duhai pengembara. So macam sebenarnya lah, mungkin benda ni klik dengan aku sebab aku farmasi tu. Ya, faham. Aku selalu kan kata macam tobacco, vape ke apa semua ni sebagai satu industri, dan aku katakan tu konspirasi je tu. Faham. Bagi aku. Ada satu masalah kita adalah kita sentiasa buat benda-benda yang tak ada kaitan. Kita claim benda tu ikhtiar. Kami bukannya bincang buku-buku pemikiran hak tebal-tebal, mana-mana hala punya ahli falsafah ke apa. Kami bincang daripada komik, tuan-tuan. So daripada ayat-ayat yang ringkas-ringkas tu, kita ambil, ada banyak pengajaran dan kita boleh relate dengan kehidupan kita tiap-tiap hari. Betul. Satu kami kata kena dapatkan komik ni, nama ni kena beli, kena baca. Bacaan keluarga lah aku kata. Betul. Bacaan keluarga. Betul.